Bos buat apa ni? Berasak pun. Tu dia, kita tengah dah buat bomo lah ni guys. Bomo pula. Okay. Kita tengah masak mie ni. Okay, so boleh tengok Ustaz. Macam mana nak ambil hati bos hampa bagi bonus kau tapi tanpa pujian? Macam mana cara dia? Macam mana? Hampa kena tunggu 3 minit. Hampa tunggu Ustaz. 3 minit? Okey lah, boleh lah, tunggu. Tu dia guys, kita punya mie kari boleh tengok tu kuah dia pun pekat gila guys. So sekarang ni kita nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila guys. Memang nampak betul sedap no. Apa beza dia mie ni dengan mie yang lain ni? Nak tahu beza dia? Kau tengok sini. Beza dia, kita menggunakan bahan-bahan semula jadi macam ni. Boleh tengok original ingredient. Kalau banyak bahan macam ni nak masak mesti lama ni. Tak payah lama pun. Selalu orang ambil masa 3-4 jam. Tapi untuk hampa, kita dah siap sedia paste sejati macam ni. Dia orang tak guna powder Tak payah pakai powder. Kita pakai paste sejati perencah kari macam ni. Nak masak dia hanya tuang kita punya perencah dan juga kita punya mie sahaja. Okay? Okay. Hampa nak tahu tak macam mana nak ambil hati bos hampa bagi bonus kau tapi tanpa pujian? Senang je. Okay, hampa kena grab sekarang kita punya Nyonya 336 kari mie ni dekat beg kuning. Dekat beg kuning ada lah. Ya, saya tahu dah nak tanya tu kan. Soalan dia nak beli dekat mana? So nak beli dia boleh beli dekat beg kuning. Untuk sekarang ni kita buka 100 orang terawal akan dapat harga terhebat lagi. So takkan tunggu lama-lama. Cepat dapatkan sekarang dekat beg kuning.